Saya Muhammad Kuzan bin Abu Bakar, calon Pakatan Harapan bagi N17 Semerah, merayu kepada semua pengundi di luar sana, sama ada di Kuala Lumpur ataupun di Singapura, balik pada 11 hari bulan 7 untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia dan juga sebagai seorang pengundi di dalam negeri Johor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Onam Abu Bakar, calon N24 Tenggara. Pada 11 Julai ini, hari Sabtu, pulang bertemu keluarga, sanak saudara, ibu bapa, dan samping itu, jom balik mengundi. Nama saya Subramani, panggilan saya Mani. Saya calon Bukit Kepong N07. Saya merayu kepada pengundi-pengundi Don Bukit Kepong. Baliklah yang bekerja di luar ke kampung untuk mengundi saya calon Bukit Kepong, Mani. Jadi kepada seluruh warga di kawasan Dong Gambir, terutama pada anak-anak belia, jangan lupa pada 11 hari bulan 7 ini keluar beramai-ramai dan melaksanakan tanggungjawab kita bersama untuk mengundi bagi Don Gambir. Dan jangan lupa undilah saya. Saya Mat Yasahruddin bin Kusni, mewakili Parti Harapan N14 Bukit Naning, dengan rendah hati memohon sokongan dan undi daripada saudara-saudari seluruh Don Bukit Naning. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa ya, hari Sabtu ni kita mengundi harapan. Ojo lali balik kampung undi harapan. Okey. Undi harapan. Undi harapan. Pesanan saya, pulang mengundi pada 9 bulan, undilah harapan. Undi harapan. Kasih dia menang mania-mania.